kena, kalau kau berani bergaduh, kau juga kena berani bermaaf. First dia. Kita pernah berada dalam satu pertelingkahan. Kita pernah bergaduh. Ini adalah kemuncak sebelum kita berpecah je. Waktu aku bergaduh dengan kau tu pun, tak pernah sekali pun aku lupa kau pun. Selalu je aku ingat kau sebab yelah, macam mana aku nak lupa orang yang buka jalan untuk aku dalam industri ni. Yang bergaduh tu tak apa. Tapi yang bermaafan tu luar biasa. penting. Kena, kalau kau berani bergaduh, kau juga kena berani bermaaf. Betul. Jadi aku harap selepas kita dah bermaaf kali ni, aku nampak kau lain, Rul. Ni sebab apa, satu hari nanti aku tahu ada satu titik yang aku dengan kau akan berjumpa dalam keadaan macam mana, itu Tuhan akan tentukan. Tapi akhirnya kita jumpa ketiga tu adalah kita berdua. Dan kita dah minta maaf dan kita dah kosong-kosong waktu tu kan. Memang